ke-19 ni. Kurun ke-19 ni kalau anda baca buku sejarah, sarjana sejarah profesor sebut apa? Guru saya Profesor Syah Bongkeng. Dia kata kurun ke-19 ini adalah zaman anarkis. Kenapa dia kata macam tu? Semua berlaku perang saudara sini, perang saudara di sana. Kurun ke-19. Dan ikut versi British memang negeri ini anarkis. Tu British masuk tu guna alasan tersebut. Tapi bila kaji balik sejarahnya, kita ni sekali lagi ditipu. Perang saudara bukan perang saudara pun. Konflik di negeri Melayu antara keluarga raja ni dia sentiasa berlaku. Dia bukan proses yang menimbulkan masalah. Zaman Melaka lagi, dia tak pernah lagi menyebabkan kerajaan tumbang seperti yang didakwa oleh ahli sejarah ini. Dia tak menyebabkan kerajaan rosak, kerajaan lemah. Tak pernah lagi. Sistem tu dah bagus. Bila datang kuasa British ini ganggu iktiraf satu pihak yang lain untuk cabar kuasa di istana pusat, dia jadi tak seimbang. Keadaannya nampak tak stabil. Tapi tak ada perang. Selalunya berlaku dalam konflik di negeri Melayu ini perselisihan keluarga tipikal, kerana kadang-kadang raja ni isteri dia sampai 4 orang, ada yang lebih lagi, anak dia berbelas orang. Nak lantik siapa jadi sultan, pengganti, maka dia berebut. Dia proses biasa. Orang putih panggil ini adalah konflik tipikal konflik, gaduh biasa-biasa, andai dia sebut. Dan dia kata pergaduhan ini antara keluarga tak jejaskan rakyat. Dan dia kata kenapa kita tumpu kajian sejarah ni benda yang negatif. Dalam sejarah kita kaji tentang kita ni bergaduh je, bergaduh sana bergaduh sini. Jadi profesor ni senaraikan, oh ini perang saudara di Terengganu, di Kelantan, di mana-mana. Yang dia kata punca runtuh negeri Melayu abad ke-19, punca British masuk. Bila saya kaji, saya tanya mana ada negeri Melayu yang runtuh kerana bergaduh ni? Tak ada sebuah negeri pun. Dia kata seluruh negeri runtuh. Bermula dengan Melaka. Melaka runtuh kerana serangan Portugis. Dia tak sebut. Kerana dia nak reka satu sejarah yang ikut style British. Inilah sarjana kita. Dia reka, dia boleh reka sejarah yang macam tu. Kalau orang biasa baca, dia akan, oh teruknya negeri Melayu tak guna sungguh pemetah. Dan itulah image yang dibina pada hari ini. Sistem bagus. Raja memetah nak cari raja yang jahat. Mana